Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Nur Adeline Amani binti Syarifuddin. Ini kita nak sembang santai-santai je tentang satu topik yang sangat dekat dengan hati kita sebagai seorang pendidik, iaitu ciri-ciri pengucapan awam yang berkesan sebagai seorang guru. Bila sebut pasal pengucapan awam, kadang-kadang kita terfikir tentang ahli politik yang berpidato atau berceramah motivasi di atas pentas kan? Tapi sebenarnya, sedar atau tidak, sebagai seorang guru, setiap kali kita melangkah masuk ke dalam kelas, kita sebenarnya melakukan pengucapan awam. Pengucapan awam ini merupakan satu kaedah komunikasi dalam menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Bagi kita yang bergelar seorang guru ini, audiens utama kita sudah tentulah murid-murid kita di dalam kelas. Untuk memastikan ilmu yang kita sampaikan itu betul-betul masuk dan difahami oleh murid, pengucapan kita perlulah berkesan. Jadi, apakah perkara utama yang membezakan pengucapan awam ini biasa dengan pengucapan awam yang berkesan? Jawapannya terletak pada bagaimana kita menggabungkan elemen komunikasi lisan dan bukan lisan. Semasa kita menyampaikan ucapan atau mengajar, seluruh anggota kita terlibat untuk mengukuhkan apa yang ingin kita sampaikan. Anggota komunikasi lisan ini sudah tentulah merujuk kepada mulut kita yang mengeluarkan kata-kata, manakala komunikasi bukan lisan pula merangkumi seluruh anggota badan yang lain seperti kontak mata, pergerakan tangan, pergerakan kepala, postur badan dan nada suara, juga mimik muka kita. Gabungan semua elemen inilah yang memerlukan tutur kata, intonasi serta lenggok suara yang betul, disertakan dengan bahasa yang mudah difahami mengikut tahap umur, supaya maklumat yang hendak kita sampaikan diterima dengan tepat oleh para pelajar kita. Seperti kita mengajar di sekolah rendah, yang kita ajar itu umurnya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dan seterusnya. Jadi gaya bahasa kita tidaklah terlalu sukar supaya mereka faham apa yang kita ingin ajarkan kepada mereka. Jom kita tengok aspek yang pertama yang wajib ada pada seorang guru untuk menjadi perucap yang baik, iaitu berpengetahuan. Sebagai seorang guru, kita mestilah menguasai bidang yang kita ajar dan mempunyai pengetahuan yang luas. Kita juga perlu sensitif pada topik yang kita bincangkan. Cuba anda bayangkan satu senario ini. Cikgu Amin masuk ke dalam sebuah kelas untuk mengajar subjek sains dalam bab sistem suria. Kalau Cikgu Amin sendiri tak pasti tentang kedudukan planet atau keliru tentang fakta asas, penyampaiannya pasti akan nampak teragak-agak. Sebaliknya, jika Cikgu Amin mempunyai pengetahuan yang mendalam, dia bukan sahaja boleh menerangkan silibus dengan lancar, malah boleh berkongsi fakta-fakta yang menarik tambahan di luar buku teks yang membuatkan murid-murid terpegun. Sumber pengetahuan ini sangatlah bermakna sebagai penyampai kerana perlu memiliki kepakaran dalam topik yang dibahaskan. Barulah murid-murid rasa yakin dengan apa yang kita ajar. Ciri kedua tidak kurang pentingnya, iaitu berkeyakinan. Keyakinan ini lahir daripada persediaan yang rapi dan penguasaan topik yang mantap. Bila kita yakin terhadap diri kita sendiri, cara kita berdiri akan membuatkan percakapan kita pun akan berbeza. Contohnya, bayangkan situasi seorang guru baharu yang pertama kali mengendalikan perhimpunan rasmi sekolah. Kalau beliau buat persediaan yang cukup,
susun teks dengan betul dan tahu apa yang nak disampaikan, beliau akan berdiri tegak di sebalik mikrofon, memandang ke arah semua murid dengan senyuman dan bercakap dengan suara yang lantang serta jelas tanpa ada rasa gemetar yang keterlaluan. Keyakinan ini sangat penting kerana memberi impak langsung kepada cara audiens, iaitu murid-murid, untuk menilai kita. Yang ketiga, seorang guru yang hebat dalam pengucapan awam ini mestilah mempunyai kemahiran berucap. Kemahiran ini bermaksud keupayaan kita untuk mengawal dan menarik perhatian audiens kepada ucapan kita dari awal hingga akhir. Kelas yang kita ajar itu penuh dengan murid-murid yang mempunyai tahap fokus yang berbeza-beza. Ada yang cepat bosan, ada yang suka berangan. Di sinilah kemahiran berucap memainkan peranan. Contohnya, ketika Cikgu Siti mendapati murid-muridnya mula mengantuk dalam kelas sejarah, beliau tidak terus membaca teks secara mendatar. Sebaliknya, beliau menukar strategi dengan mengubah intonasi suaranya menjadi lebih bersemangat. Berjalan mendekati meja murid, menggunakan isyarat tangan dengan ekspresi dan menyelitkan elemen penceritaan yang dramatik tentang kisah pahlawan tanah air. Tindakan ini secara tidak langsung menarik semula perhatian murid yang hampir terlelap tadi untuk kembali fokus kepada apa yang disampaikan. Ciri keempat yang melekapkan seorang perucap yang baik ialah peribadi atau perwatakan yang baik. Perlu kita ingatkan bahawa audiens atau murid-murid sentiasa menilai perucap dari pelbagai sudut. Mereka melihat cara kita berpakaian, cara kita berjalan ke tempat ucapan atau ke hadapan kelas, serta gerak-geri fizikal kita secara keseluruhan. Sebagai guru, penampilan kita mestilah kemas, profesional dan menyenangkan mata yang memandang. Apabila seorang guru melangkah masuk ke dalam kelas dengan postur badan yang tegap, pakaian yang rapi dan wajah yang ceria, murid-murid secara automatik akan menaruh rasa hormat dan lebih bersedia untuk mendengar apa sahaja yang bakal diucapkan oleh guru tersebut. Sekarang, mari kita faham pula unsur-unsur penting yang membentuk proses komunikasi dalam pengucapan awam ini. Unsur yang paling utama dalam proses komunikasi sudah tentulah pengirim, iaitu diri kita sendiri sebagai guru yang menyampaikan maklumat. Unsur kedua iaitu penerima, kumpulan orang yang mendengar ucapan kita. Dalam konteks sekolah, penerima maklumat ini terdiri daripada pelbagai lapisan dan latar belakang seperti pelajar, rakan guru atau pihak pentadbir. Unsur ketiga ialah mesej, iaitu susunan simbol, idea, pandangan atau maklumat yang ingin kita kongsikan. Sebagai contoh, mesej kita mungkin merupakan formula matematik atau nilai-nilai murni dalam subjek pendidikan moral. Ruang atau medium yang digunakan untuk kita menyampaikan mesej tersebut. Zaman sekarang, saluran tidak lagi terhad kepada suara secara berhadapan di dalam kelas sahaja. Medium penyampaian boleh merangkumi alat bantu slide, media digital atau platform webinar. Contohnya, seorang guru boleh menggunakan slide Canva yang menarik atau video interaktif seperti AI untuk mengilustrasikan data dan konsep yang abstrak semasa mengajar untuk menjadikannya lebih mudah difahami oleh pelajar. Unsur kelima ialah maklum balas, iaitu respon daripada audiens sama ada dalam bentuk positif atau negatif.
terhadap polit input yang disampaikan. Maklumat balas ini boleh berbentuk soalan, komen atau respon emosi daripada pendengar. Sebagai guru, kita boleh membaca maklum balas ini melalui ekspresi wajah murid kita, sama ada mereka nampak faham atau bingung. Kita juga boleh membina hubungan dua hala yang bermakna dengan mengadakan sesi soal jawab bersama pelajar di akhir pembelajaran untuk memastikan mesej kita benar-benar sampai. Kita tidak boleh lari daripada unsur yang keenam, iaitu gangguan. Gangguan ialah apa sahaja elemen yang menghalang penyampaian mesej dengan lancar. Contohnya, bunyi bising daripada pembinaan di luar sekolah atau gangguan dalaman seperti murid yang bersembang di belakang kelas. Seorang guru yang bijak dalam pengucapan awam harus tahu bagaimana untuk mengatasi gangguan ini supaya tumpuan kelas tidak terjejas. Dan unsur yang terakhir ialah situasi, iaitu keadaan di mana perpindahan idea atau mesej yang itu dilakukan yang merangkumi aspek waktu, tempat serta jenis majlis atau keadaan kelas tersebut. Pengucapan kita mestilah sentiasa bersesuaian dengan situasi semasa. Bila kita bercakap tentang pengucapan awam dalam dunia pendidikan, kita juga perlu tahu matlamat utama kita menyampaikan ucapan itu. Secara amnya, ada dua matlamat besar. Yang pertama adalah untuk menambah pengetahuan, di mana mesej yang disampaikan berfungsi sebagai ilmu baharu kepada khalayak ramai. Contohnya, kita menyampaikan ceramah khas tentang teknik menjawab soalan peperiksaan atau memberikan fakta-fakta baharu tentang perkembangan teknologi digital kepada pelajar. Matlamat yang kedua adalah untuk menghiburkan audiens. Pengucapan awam tidak semestinya serius sepanjang masa. Ia juga perlu memberi keriangan kepada audiens supaya mereka berasa gembira dan tidak stres. Sebagai guru, kita boleh menyelitkan unsur jenaka, cerita santai atau analogi yang lucu semasa mengajar untuk menghidupkan suasana kelas. Akhir sekali, jom kita tengok jenis-jenis penyampaian ucapan yang biasa diaplikasikan. Setiap jenis penyampaian ini mempunyai ciri dan kelebihannya tersendiri bergantung kepada konteks dan situasi. Jenis yang pertama ialah penyampaian secara spontan, iaitu ucapan tanpa persediaan terlebih dahulu yang seringkali berlaku secara tiba-tiba. Contohnya, apabila guru besar tiba-tiba meminta kita memberikan sepatah dua kata dalam mesyuarat guru untuk berkongsi pengalaman mengendalikan projek sekolah. Jenis kedua ialah penyampaian berdasarkan teks, di mana ucapan ini disediakan terlebih dahulu dengan menggunakan teks bertulis dan pembaca hanya membaca teks tersebut sepanjang majlis dijalankan. Jenis ketiga ialah penyampaian secara dihafal, di mana ucapan telah dihafal sepenuhnya tanpa merujuk kepada teks semasa penyampaian. Contohnya, apabila kita melatih murid untuk pertandingan pidato atau syarahan. Dan jenis yang keempat, yang paling kerap dan paling sesuai digunakan oleh kita sebagai guru ialah kaedah extemporaneous. Ini merupakan ucapan dengan persediaan yang terarah, di mana kita hanya mengingati isi-isi penting sahaja tetapi tidak menghafal teks secara keseluruhan. Kita menggunakan garis panduan atau catatan ringkas sebagai rujukan tanpa perlu membaca teks yang terperinci.
Kaedah ini memberikan kita fleksibiliti untuk berkomunikasi secara natural, mengekalkan hubungan mata dengan murid dan menyesuaikan penyampaian mengikut respons semasa kelas. Setakat itu sahaja perkongsian saya dalam video ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dan semoga kita semua dapat meningkatkan kemahiran pengucapan awal. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.